Mai dah. Ada dah. Nah. Nah. Allah Akbar. Kasih naik, kasih naik. Apa? Tak cukup. Turun spot pagi buta, air tenang penuh rasa. Casting jauh cari strike, target besar dalam kepala. Siakap putih aku buru, siakap merah lalu laju. Jenahak makan umpan padu, gerapu tarik masuk batu. Jite sambar terus pecut, senangin lari tak nak ikut. Drag bunyi aku sambut, fight sampai habis. Okay, Assalamualaikum gang. Bertemu kembali kita di episod bermalam di pulau. Kali ni kita main Pulau Jojok pula. Try Pulau Jojok pula. Lama tak main Pulau Jojok. Di Pulau Rimau je selalu. Kita macam biasa 3 orang. Saya, Cikgu Wan dengan Amirul. Kita baru siap buat depan, buat tempat pecah rock. Ini kita buat siap-siap ni. Balik nanti kita buang habis ni. Kosong lah. Okay gang, mari kita tengok kata-kata dari Cikgu Wan. Cikgu Wan, Nak bagi kata-kata apa? Kata-kata apa dulu? kata-kata penat. Okey. Baru siap pasang kita punya depan. Betul. Baru siap, baru sampai aja. Dan trip kita kali ini di Pulau Jojok. Masa kita bersama dengan Pijanang lo supaya bersemangat untuk membuat konten-konten memancing. Dan hari ini target kita, target apa Mirul? Boron. Mana lah tahu kan, ada boron ke, hybrid ke. Tapi trip apa ni target kita cari siakap lah. So Pulau Jojok ni memang kalau malam siakap lah. Tak kira lah saya siapa, janji siakap, MJ ke, Jenaha. Dan kita bawa banyak umpan hari ini. Sebab ini memang bukan untuk cari publicity, bukan cari konten. Tim kita memang cari ikan. Konten tu nombor 2. Ikan mesti mau ada. Panak-panak turun bermalam berjaga sampai pagi semata-mata nak buat video, nak buat konten, bukan. Kita nombor 1 ikan dulu. Video nombor 2. Kita ada strike, kita rakam tu ya. Apa-apa kita tengok aksi malam ni. Adakah kita berjaya bawa balik siakap? Tengok video ni, mesti mantap ni. Mantap. Hello? Tak ada kata-kata dah. Nak borong. Okay gang, jom kita nak setak barang. Udah rock. Hari ni kita bawa 16 batang ada lebih kurang. 16 batang rock kita bawa. Macam mana pun kita nak bawa balik ikan juga. Okay gang, jom. Mesti ada aksi yang menarik gang. Okay gang, jom lanjut. Stay tune gang. Okay. Oh. Lama. Tali kena. Bayi cekang. Lekak lah tu. Lekak lah tu. Kan?
Dah. Pesta loceng je mah. Depa mengai ikan makan dah. 3-4 batang dah tak. Kita baru duk pasang rambut ni. Tak sikit lagi kan. Lamos. Okay gang, lanjut gang. Okay gang, baru siap ikat rambut. 2, 4, 6. Tak naik aku tak tahu. Ha. Mesti dia nak naik ni. Aku datang kumpau. Lama. Oh, tu dah tu. Oh. Mengganas. Alhamdulillah. Banyak tak depan. Okay gang, mari kita buat balingan yang pertama. Ya, kita hantar pergi Afrika Selatan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk sini, tak kacau orang. Balingan yang kedua. Sekali lagi. Takkan naik tu. Agak bagi sujud pula tau. Isi perut tu tak. Ikan tengah berehat. Sekejap banjir.
Ada dah. Allah. Terlepas. Lambat sikit je. Sayang. Cakap ah. Tengok dah, tengok raya tu. Ambil umpan macam. Dah hidup. Lucu. Pasti. Ya, ada berapa? Ni. Ada mah. Ada mah awal ni dah. Beli buk lah. Sleep. Capah. Oh. Ni ikan. Ni ikan. Dah tu. Naik saya. Enak ha. Lawan. Lawan. Saat nak ambil sup. Saat ambil sup. Enak ha. Ikan apa? Hiu. Macam hiu saja. Hiu. Ah. Malas sup. Tahu dah. Boleh makan ikan tu. Patah. Ambil. Ikan boleh makan ni. Jaga tu. Kuat tu. Jaga tu kaki. Ramai orang mau makan ikan. Kata dah. Ya. Tak siakap. Ya. Kena lepas. Aku punya. Dak. Ha. Dia tak jahit tu. Tak tempat lapang ni. Dia kuat tu. Tolong dia buka. Habis tu letakkan Dah tak bahaya. bawa ais. Dia kuat tu. Bukan aku kuat. Pijak ekor dia. Hai. Tahu dah kayu. Ekor jangan lepas. Ui. Kuat tu. Kuat. Banyak pelayar gigit dia tajam. Kan? Ya. Nakan pergi bawah. Syok layang tak? Dia. Boh dalam tiak ah. Jadi bangkuk ah. Kuat ni. Tiak. Nah, bawah. Ni jester Pulau Jajak ni.
Habis. Dah kejam. Nah, Nah, lucu. lucu apa? Ah, lucu. Lucu. Habis. Oh. Sayang, 1000 kali sayang. Sangat kasar. No, bagi dah lu sikit macam no. Oh, siakap ah. Ni. Patah rod kalau macam ini. Oh, punya pasar umpan. Tak Balik sana lekat. tadi. Kembali tengok. Siakap ah. Tidak. Nakong rod. Dapat Tengok. Jangan kunci rod supaya dia boleh bawa lari pijan. Oh. Tu punya kuat tu. Boleh ambil kita cabut ni. Kuat tau dia buat lari. Hancur ikan. Mana ya? Temenung. Siakap sinohong. Bagi dia lari pijan. Dia punya tu jangan kunci. Jangan kunci kuat ah. Main balik dia belakang tak tengok tak. Kepala. Kasar dia ambil. Nampak bengkok dia. Nak masuk batu. Sangkut lagi. Apa ni? Dia buat masuk batu. Kasar. Okey. Nak gerak apa? Kau sudah lucu. Lucu kepala.
Tak rasa ikan tau. Bergerak langsung. Dekat batu semua mata kai. Ikan lagi. Ikan belanok ni. Oh. Skor.
Kumpau. 9. Oh tu. Ha. Kendo. Gila. Kan kau. Kan. Ha. Nampak. Hak tadi dia makan masuk batu. Hmm. Ai. Aduh ni. Ni. Bersangkakan hak nu. Sa. Mono. Hmm. Tuk batu. Oh. Allah Allah.
Kasih naik, kasih naik. Apa? Bateri GoPro pula habis. Ini siakap nih, siakap nih. Pom-pom. Ikan banang. Kasih naik sayang, kasih naik sayang. Kasih buka sikit drag. Sikit ya, sikit ya. Oh, macam enjoy yuk. Allahu Akbar. Janah oi. Bantal. Bantan mah. Ini dia. Ambil kau. Segera ni. Banang, banang. Bateri GoPro pula habis, aduh. Okay, update. Maggi. Hanya kopi. Pukul 4 pagi. View hujan lah, depan hujan lah guys. Depan hujan lebat tau. Gila. Hantam lu, lagi hujan kita kira lain. Very tenang ayat. Oh, biar betul. Belana mana senang ini tak mau makan ini. Aduh, tenang. Aduh, tenang sangat ayat. Hujan lebat sana. Morning view. Tak cukup. Satu tangan, satu rod. Mana dia? Oh, siakap Jerman. Germany. Jom, lawan-lawan. Apa? Naik dah spesies. Ni, habak dekat. Oi. Habak lagi. Dapat. Sekali jalan ni Dah kelak ni. jatuh. Ni lereng ni, ini tepi batu ini. Kapur lagi. Kapu. Pejam. Aduh. Sembat. Ni kali sembat naik tu ni. Kasi dapat sikit, lereng kena batu itu. Nah, dah guys.
Kata dah. Kata dah. Tak. Dia pun berkawan tu. Untuk lubang ni. Nak borak. Ya ada tanda lah. Dia mesti satu keluarga. Ya, kita lepak. Tandos. Dia, ujung. Dekat kat sini je ni. Oh ni. Tandos. Minta jenap dia bagi anak dia main ni. Layan je lah. Oh. Helikopter. Helikopter. Helikopter syakat Jerman. Sarapan biskut dengan teh. Teh oh. Oh, cikgu ayat kopi. Kopi. Hujan sejuk-sejuk. Sejuk-sejuk ah. Rum menikmati pemandangan. Pemandangan gelap. Dan putih depan tu. Ikan kalau tak makan tak apa. Kita mau suasana. Suasana tu Ikan, penting. Kalau ada, alhamdulillah. Tak ada, tak apa. Okey. Kita relax, sedang kita nikmati suasana. Betul. Bukan senang dapat suasana macam ni tak? Ada. Ada. Cakap Jerman. Bola eh. Ui. Jangan berlaku bola ni. Besar. Oh. Bolos. Besar. Oh, hujan mai dah. Baru nak mengai. Lepas tu tengah hujan. Hujan-hujan ni ikan lapak. Olok-olok ni.
Dia hujan ikan lapak. Ya? Ha. Oh, hujan geng. Memang kau tarik ke sini. Oh. Oh, hujan dia bagi. Ada. Boleh kok. Besar. Kasak. Sok. GT. Lari. GT. Ha. Allah. Besar. Apa? Kalau apa? Putih. Ha? Warna putih. Warna putih jenah apa? Tak nampak. Bukan jenah oh. Nampak ni ah putih. Ya Allah lucu kasar oh. Besar. Sampai kau tak. Hei, Tak tahu tak nampak. awak dah tak mau naik oh. Dia duduk tekan turun tu. Kapu ah. Warna putih kapu apa tak? Ni parut dia. Dia tekan turun tu. Sayang. Kapu memang dia tekan turun. Kenapa lagi? Kena mai. Baru saja ingat nak masak gulai ya. Bukan kapu. Bukan kapu. Tapi kalau jenah dia Oh, jenah dia bawa lari. dia lari ni. Jenah dia bawa lari. Yang ni kalau menekan Dia tekan turun. Nak ni. Kalau GT dia main kat atas kan. Ha. GT layan atas. Kat mana cikgu ni? Jangan tarik balik. Ni ah. Sayang. 7-8 kali ni tak lekat ni. Aku putus satu. Dua putus. Malam. Apa ni? Dua. Okey, jangan lanjut. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah tamatlah sesi bermalam kita dekat Pulau Dojok. Walaupun ada yang makan tak lekat elok, tak boleh naik lah apalah. Nak kata tak makan tu makan. Nak kata tak ada ikan tu ada ikan, tapi cuma tak naik. Mungkin dari kesilapan saya kan. Atau ada salah-salah teknik lagi. Sebab tu dia tak naik lah. Mungkin sebab dia makan tak dalam lah. Makan kena sikit lah mata kai kan. Tak tahulah. Wallahualam. Mungkin yang tu lah sebab-sebab dia. Tapi Alhamdulillah lah. Ada juga lah ikan kecil-kecil kita boleh buat balik. Okay, kita siap kan semalam. Petang kemarin kita pasang apa, terpan apa semua kan. Pancang-pancang apa semua. Ni kita buang semua dah kan. Kita buang semua.
Clear. Sampah pun kita cuci semua. Kita kena jaga tempat ni, bukan kita saja main mancing kat sini kan. Ada orang lain juga main mancing. Betul tak cikgu? Ya. Sampah kena jaga cikgu. Pesanan kepada kaki-kaki tebing seangkatan dengan kita. Di mana pun kita memancing, pertama ialah jagalah spot kita kan. Sampah tolong kutip, bakar ataupun bawa balik ya. Jangan biarkan sampah-sampah kita, bekas-bekas makanan, ikan busuk, ikan yang kita tak ambil, tinggalkan dekat tempat memancing. Sebab apa? Tempat memancing ini bukan kita punya. Tuan dia bukan kita. Untuk semua orang. Untuk semua orang. Jadi biarlah orang itu datang memancing di tempat yang kita duduk ini. Dengan begitu selesa, sebab tiada sampah, kita sudah clearkan. Masing-masing kita sampai sini saja. Dan tengoklah tempat-tempat kita menapak semua sudah clear. Kita sudah bersihkan ikan-ikan busuk, bekas-bekas umpan apa semua kan, bekas-bekas makanan, botol-botol apa semua. Dan kalau boleh amalkanlah untuk menjaga kebersihan kan. Sebab bukan kita seorang saja yang menapak di sini. Kita keluar, orang lain pula masuk. Jadi biarlah orang yang akan datang menapak ini selesa lah. Tiada bau ikan, bau bangkai lah, bau busuk, bekas-bekas makanan apa semua kan. Jadi biarlah sejuk mata memandang. Dan pesanan saya kepada kaki tebing, amalkanlah untuk jangan buang sampah merata-rata dekat tempat spot kita. Okay? Mantap. Kali ini kita bersama dengan Pijan, Pijan Angler. Pijan Angler. Ini dia. Pijan Angler. YouTuber kita. YouTuber kita yang baru nak naik. Jadi kita perlukan sokongan untuk sahabat kita. Sebab apa? Minat. Dalam jiwa tu ada minat untuk menjadi video creator lah. Jadi kita pakai untuk support beliau lah, supaya bersemangat membuat konten-konten mancing. Terutama bukan setakat kebaikan dia saja, untuk kita juga, untuk kita mendapat mana spot yang kita mancing, kita boleh share kepada kawan-kawan kita, tempat mana, spot mana yang padu. Jadi itulah salah satu tujuan kita, support satu sama lain, untuk memudahkan orang dan memudahkan kita juga untuk kita mendapatkan manakah tempat itu, spot itu. Dan jangan segan, kalau tak tahu tanya saja tuan video ini. Itulah prinsip kita. Bila kita membuat video, orang tanya, mesti kita beritahu. Kita tak akan sorot spot, kita tak akan pulun sorang-sorang, tak. Orang tanya, kita beritahu. Tanya saja tuan video dan jangan lupa support itu penting. Mantap. Ada kata-kata. Nak kata-kata. Boleh naik kayu pun jadilah. Jadilah. Tak ada gol-gol. Tak ada Lain kali gol-gol. kita repeat balik. Boleh. Repeat balik tak? Okay geng, kita jumpa next episode pada hari Sabtu 12 tengah hari. Okay geng, jangan lupa like, komen, share, subscribe. Subscribe penting Okay geng, jumpa lagi. Assalamualaikum.